Jom teman saya makan potato jacket homemade. Okey, jom makan. Ni potato jacket saya buat sendirilah. Oh, sudah masak. Panas. Ada lagi ikan tak masak lagi. Kejap lagi masak ikan bakar. Duduk lapar. Jadi kita makan dulu potato jacket. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kali ni saya buat potato ni bukan potato pink lah, guna potato biasa ya. Sebelum ni saya buat guna potato pink. Dah. Ada potato biasa ni dia rasa tawar sikit. Kalau potato pink tu dia lemuk manis sikit potato dia. Tak payah letak batu pun sedap dah. Panas lah, Masya Allah. Saya letak daging. Satu letak bean, kacang panggil. Itu je lah. Kalau awak nak resipi, sebelum ni saya ada buat dah resipi lah. Tengok video sebelum ni lah. Kacang. Sedap lah. Patutlah orang beli tu kan. Viral ada potato jacket viral. Sedap. Ni saya buat sendiri, tak tahu lah dia mesti sedap lagi. Potato dia besar. Harga rasa RM20 rasa. RM20 ke atas. Atau RM15 ke atas. Dia tak pernah makan ni. Nak tegak juga, tapi tengoklah kan. Dah RM20 tu mikir juga lah. Kalau ni RM20, rasa anggaran RM30 lah. Saya buat 4 potato tu RM30, 4 potato tu. So potato masing-masing lah. Kalau rasa ada duit lebih, beli. Kalau rasa nak buat sendiri, nak makan banyak, buat sendiri. Atas masing-masing lah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini.